terlalu kesana kemari. Fokus. Siapa tengok hantaran kahwin sepokok emas dinar. 2613 kali 24. Kalau ikut kaedah punya ni 62,712. Inilah hantaran untuk Era Fazira untuk hari ni. So clever ke tak clever? Dia sangat clever. Kalau anda ada anak, kalau anda nak kahwin, kalau anda nak buat simpanan, buatlah simpanan dalam simpanan. Kenapa? Sangat clever. So kalau kata kenaikan emas tu meningkat, dia akan, pastinya orang simpan emas untuk long term, 2 tahun dah. Kenapa kita terus dapat figure ni? Sebab kita tengok Era Fazira punya emas kahwin ni. Jom kita tengok sebenarnya tu apa. Kalau takut tersilap cakap kan. Mana pula dia pergi? Okay, sebentar ya. Ayat dia. Hantaran Era Fazira. Pergi ke lain pula. Pokok emas. Hari ni kita cerita pasal pokok emas. Itulah pokok emas. Pokok emas 102 gram, 24 keping dinar. Sekejap ya. Kita tengok kita masih berada di sini ke tidak. Adakah kita masih lagi diterima ataupun tidak? Sekejap. Ada. So pokok emas 102 gram. Jom kita cerita tentang emas. Sekejap ya. Kita try adjust sikit supaya dia tak sengit kan. Dekat sini ada karpet lah korang. So kalau ada tukar nanti karpet tu tak mengizinkan. Sekarang kan cakap tuduh ni kadang-kadang dia lambat sikit. Dia perlukan masa. So ada tak boleh nak paksa dia. Jangan paksa. Nanti dia melaju.